Melalui program zakat dan hibah digital, bantuan boleh diagihkan secara lebih cepat dan telus menggunakan platform digital. Dalam pada masa yang sama, dengan kadar penembusan internet melebihi 90% dan infrastruktur digital yang pesat, Malaysia boleh menjadi model dalam membangunkan ekonomi digital. Melalui platform D8 Masjid, Malaysia akan menyokong usaha negara-negara rakan dalam meningkatkan akses kepada ekonomi digital. Berdasarkan data yang ada, platform ini dianggarkan mampu menjana transaksi bernilai 299 juta US dollar. Ia juga berpotensi menyumbang kepada gabungan KDNK negara D8 yang diramal mencapai 38 trilion US dollar menjelang 2050, menjadikannya ekonomi ketiga terbesar di dunia. Dengan populasi lebih dari 1 bilion manusia, platform ini akan menghubungkan komuniti perniagaan dan menyediakan peluang ekonomi yang luas dari perdagangan rentas sepadan sehinggalah kepada pelaburan yang memanfaatkan prinsip kewangan Islam. Dalam program ini, D8 Masjid berfungsi sebagai satu ekosistem digital yang menyatukan pelbagai aktiviti e-dagang, perniagaan halal dan perdagangan antara negara-negara D8. Selain itu, Malaysia turut membantu negara-negara D8 dalam usaha mempelbagaikan ekonomi dengan berkongsi pengalamannya dalam sektor pembuatan dan teknologi tinggi. Malaysia telah berjaya mengurangkan pergantungan kepada sektor utama dan meningkatkan sektor pembuatan yang kini menyumbang lebih 25% kepada KDNK negara. Malaysia menjadi contoh dalam memperkenalkan dasar yang menyokong perkembangan pelbagai sektor ekonomi. Melalui program D8 CEFC, platform B2B dan B2C sedang dibangunkan untuk meningkatkan perdagangan intra D8 dan memperluaskan akses ke pasaran global. Program ini akan membantu negara anggota meluaskan aktiviti import-ekspor, menjana pendapatan stabil dan mengurangkan risiko pergantungan kepada komuniti. Dengan kerjasama erat, Malaysia dan D8 sedang membina sistem ekonomi Islam yang lebih kukuh, seimbang dan mampu menangani cabaran ekonomi global berlandaskan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, D8 memainkan peranan penting dalam menyelesaikan pelbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya. Langkah-langkah ini membantu negara-negara anggota untuk mengurangkan risiko ekonomi, meningkatkan daya saing dan mencipta ekosistem ekonomi yang lebih adil, mampan dan inklusif di peringkat global. Dengan usaha berterusan ini, ekonomi Islam berpotensi untuk menjadi salah satu alternatif baru dalam model ekonomi arena global.